Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Beja. Hari ni kita nak breakfast ke apa Wow, kita ada set rendang, pulut kuning bersama rendang bang. Dan kita ada puding roti sos custard. Bestnya untuk hari ni. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok rendang. Rendang ayam tak isi dia. Wow, sedapnya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Uish, ni memang best ni untuk breakfast. Oh lah. Pulut dia rasa, rendang dia. Hati ya. Tak apa. Isi air apa masuk molek memang best lah. Rasa lemak-lemak. Tak Allah. Terbaik. Puas hati, highly recommended siapa nak makan dan pulut kuning sama rendang ayam. Dan kita cuba pula puding roti custard. Sos custard. Tengok sos dia. Pekatnya. Bismillah. Lembut apa? Tak lembut sangat, tak keras sangat. Bismillah. Sedapnya abang, rasa manis dia, lemak dia, custard tu sedap. Memang manisan lah, memang the best lah. Sedapnya ya Allah. Sedap Alhamdulillah. Dua-dua the best. Highly recommended. Macam biasa, bahasa dia macam kena boleh kontak dan WhatsApp je. Assalamualaikum.